Macam mari paya boh, macam kita macam nak kita takak. Nak kita takak ikan haruan ni. Boh, tak boh. Susah boh nak basuh kaki. Jaga. Oh, sibuk lah. Hei, tapi okey awak-awak, ni hari pertama kita di Pulau Batam ni. Jadi boh, kalau kita di Golok ataupun di Thailand itu, kita pergi tengok pasar kan, pasar Golok atau pasar Naratiwat. Ni hari ni kita mari ke pasar, kita nak pergi ke pasar Pulau Batam pula boh. Nak tengok apa yang terjual di pasar Pulau Batam. Katanya pasar Pulau Batam ni dikenali sebagai pasar jodoh boh. Tak tahulah kenapa dia panggil pasar jodoh tu. Tapi boleh jumpa jodoh sana tu. Jadi awak-awak kita tak mau sembang panjang. Sekarang ni pukul 6 lah, 6 pagi. Masih gelap lagi boh. Jom kita pergi ke pasar Pulau Batam. Bag ke boh. Tapi boh, sebelum kita pergi pasar, kita pergi breakfast dululah. Dan kita pun nak tengok makanan benda yang disediakan untuk breakfast di hotel Pacific ni pada pagi ni. Jadi tak makanan dia, kita tengok dulu deh. Baik boh. Okey awak-awak, ni lah makanan awak kita makan hari ni. Mi goreng ada, mi goreng ada. Ni betik. Ada ni, sama je, biasa je. Beli swak dulu boh. Beli swak dulu. Tadi kita pergi pasar. Kita pergi pasar jodoh. Swak dulu kat tepi hotel ni boh. Konteng-konteng juga. Kesihatan kena jaga juga boh. Sebab makan tak terkawal ni. Duduk di Pulau Batam ni tak terkawal makan boh. Jadi kena beli swak juga, kena bakar juga. Kurang-kurang 10,000 langkah sehari baru boleh kawal balik. Tu pun muka saya bulat balik dah nampak tu. Jadi baik boy, baik boy. Tu hotel saja. Tepi hotel je. Baik. Okay boy. Kita dalam perjalanan ke pasar jodoh. Pasar pagi di Pulau Batam ni lah. Suasana dia bang. Suasana pagi di Pulau Batam. Dekat, katanya sini Nagoya. Kita tengok boh, kat tepi-tepi jalan dia banyak pasang signboard ucapan tahniah. Katanya di Indonesia memang style dia gini. Saya ucap tahniah boh, tahniah tepi jalan. Macam-macam tahniah kahwin apa semua lah biasanya. Sebenarnya saya sebelum nak pergi ke pasar ni, saya beli swak dulu. Jadi inilah hotel yang saya duduk tu, Hotel Pacific boh, daripada arah depan. Hotel ni bentuk kapal boh. Bentuk kapal. Tengok boh, banyak ucapan tahniah yang diletak di tepi-tepi jalan ni. Memang style dia gini lah di Indonesia, bukan Batam saja. Kat mana-mana Indonesia memang diucap tahniah macam ni lah. Memang lawa juga nampak. Jadi orang lalu lalang boleh tengok siapa kahwin. Mesti mahal. Ucapan tahniah ni mesti mahal boh. Banyak lagi bang. Ini banyak lagi.
Ni mungkin hok 2-3 hari dah ni. Tak nampak dia punya colour dia tu pudar dah. Tapi hok ni saya rasa baru gini. Baru letak ni. Kalau kita duduk sini lama boh, kita pun letak juga kerana akulah Ahmad itu. Cik. Tengok boh. Congratulations. Tanya. Kahwinan Tarasya dan adik from si adik daripada siapa tu rumah bawah ni hotel saya 5 star hotel 160 je bawah. Nak cari mana 5 star hotel harga RM160 je semalaman. Macam-macam ada dalam tu. Jadi bawah jom kita pergi ke pasar jodoh. Pasar jodoh apa ni? Oh, ni relax simple ni. Lalu kat tepi ni lah pasar jodoh. Dapat tanya ni. Banyak projek kerjaan konstruksi. Projek situ bang, kedai kuih tutup Ha? Kedai kuih di sini. Enggak. Ha? Enggak jualan dia. Enggak jual ini. Enggak. Cuti Ya besok jualan. Semalam saya nampak dia ada jual kuih. Sana kuih ke tu? Ha? Sana ada jual kuih ke? Ha? Oh. Kita nak tengok kuih-kuih Indonesia. Terima kasih. Cuba kita cari lah. Saya daripada Malaysia. Malaysia? Ingat ni raja. Okey bang. Ya. Selamat adik. Saya tengok ada semalam ada kedai jual. Saya hari ni cuti jual kuih ke? Oh, cuti. Cuti ya. Impor dia. Oh gitu. Terima kasih nak tengok air. Tengok. Ini nak ini. Terminal kopi ya dok. Semua air ni semua ada kat Malaysia pun. Mungkin air milk tea ni tak ada tu. Milk tea ni milk tea ni macam sedap je. Ini air susu lah sekali. Kopi dia tak. Kita tarik dalam botol. Rucuk harum. Boy. Tengok harga dia berapa? 9,500. 9,500. Oh. Dua. Saya rasa orang sini boleh minum air ni. Pucuk harum. Pucuk harum dan tarik. Ni berapa dik? Sebentar ya, dicek dulu. Ada lagi tambahannya? Tak ada, itu saja.
Makanannya sekalian somai gorengnya lagi promo. Ya. Beli 2 cuma 11.000 aja. Oh, biarlah saya minum dulu Totalnya 14.500. 1.500. Oh. Pakai plastik? Tak payah, saya minum saja. Sekejap nak bayar 35.500 kembali. Terima kasih ya. Okay, jom boh. Ada 2 dah air. Okay. Bang mau air mana? Mana yang abang mau? Yang tu. Okay, terima kasih bang. Okay. Duduk sini dulu. Jadi untuk kita nak pergi tengok boh. Sebab sebelum ni saya pernah buat pasar golok kan. Jadi kebetulan saya mari ke Pulau Batam ni, kita pun nak tengok juga pasar Pulau Batam ni guana cerita keadaan dia. Senang cakap. Ni abang kita ni pemandu pelancong. Jadi kalau awak nak mari ke Pulau Batam, boleh call dia, nanti saya letak nombor telefon dia. Di sini bahaya ke jalan-jalan di Pulau Batam seorang-seorang dalam kereta? Kalau di sini nggak apa-apa, di dalam itu kita kan dempet-dempet, kita nggak tahu yang mana pencopetnya, yang mana bukan, nggak tahu kita kan. Cuman yang saya kasih tahu aja, karena udah pernah ada kejadian orang Singapura ya kan. Kasihan pula nanti ya kan. Betul. Jadi kena jaga-jagalah. Ya, jaga-jaga. Baiknya aja. kena ada orang di sini lah. Dia masuk dari depan, saya di belakang kan. Betul boh. Jadi alhamdulillah lah dapat kita jumpa abang ni. Dia bersedia nak bawa kita. Jadi kita nak pergi tengok dekat pasar Pulau Batam. Pasar jodoh abang? Ya, pasar jodoh. Pasar jodoh boh. Mana tahu jumpa jodoh di sini. Abang panggil apa? Harajah kalau di di hotel di mana babe panggilnya. Oh, Babil. Babe. Ya. Oh, Babe. Pak Babil lah. Ya, babe. Oh, Babe pak. Kita awak. Ni kita sampai dah ni. Di pasar jodoh Pulau Batam. Ni masih masuk kan. Ni kat abang. Tengok. Kat abang depan kita ni. Jom kita tengok. Depan sana pasar dia. Tengok kau dia jual apa kan. Bapak kalau Singapura banyak juga masuk dalam sini. Dia beli apa bang biasa? Beli sayuran. Oh, Singapura? Ya. Oh. Malaysia, Singapura yang Masuk sini memang semata-mata nak beli sayur-sayur. Ya, di sini lebih murah. Oh. Enggak bawa ini. Tak bawa. Dia pakai tangan dia minum. Abang hari tanya. Tak perlu gimbal ke apa ke kan. Kita pakai tangan je kok. Ni pasar dia. Malam hujan lebat malam. Dia ada basah-basah sikit lah kan. Mari. Mana? Ni. Berapa, Pak? Sayur dia 8,000 1 kilo. Kalau Malaysia jarak 4,000 kan. 4,000 bahagi 4,000 berapa ringgit dia? Harga dia RM1.5 je bawah. Kita tanya abang ni mudah, dia dah biasa currency kan. Memang dia lebih kurang kita je. Benda yang ada dekat pasar ni lebih kurang pasar Mane je bawah. Semua pasar Mane ada alecok gini. Jadi Indonesia sebab semalam hujan lebat. Kuning gua ada. Ni buah kemarang saya ni. Buah apa? Salak, buah salak. Ya, salak. Berapa sekilo? Berapa biasa bang? 10,000 sekilo. Malaysia? RM3 saja. RM3 je bawah. Malaysia saya beli sekilo RM12. Ni salak. Sama harga? Harga beda. Yang ini 14. Ini lagi bagus. Ini 14. 14 dalam berapa ringgit? Ha? RM3.5. RM3.5. Sedikit itu berapa bang? 3,000. Oh berarti hampir 4,000. Ya, 3,000. RM3.5 bawah. Buah kemarang saya.
Kat Malaysia RM12 sekilo saya beli. Inilah 2 kilo bawa balik. Nanti kita pusing kita boleh beli sini kan. Ya. Yang Belanda ada berapa je, RM10,000 dalam apa tadi bang? RM3 sekilo kan. Yang Belanda RM3 sekilo bawah. Betik RM9,000 lagi murah kan. Tak dapat RM3 betik sekilo. Tengok ada betik sekilo tak sampai RM3. Harga ladang lah kalau kat Malaysia. Saya pernah tanya lah orang kat sini nak datang pasar ni. Dia kata pasar ni macam betul sikit lah. Mungkin sebab ni laku lecoh kan, becok. Orang ada bagi lecoh. Semua buah-buah kawasan ni. Kenapa? Petai petai sana mahal juga. Satu ikat dalam RM10 juga rasanya. Saya tak tahu apa. Tapi ni gambar. Tapi kurang kan? Ya, kecil saja. Ini RM12,000 nampak fresh sikit. Yang pondok bos, yang pondok. Salak ni awak jual kat Malaysia ni. Salak Indonesia RM12,000 kurang RM4 kan? Dia boleh. Lebih kurang lah bos. Biasa kita kira balik dia punya duit Malaysia berapa istilah. Begitulah bos. Katanya kita pasar ni pukul 6 dah start niaga dah. Pagi. Oh sini semua ni bang? Ya. Satu cuma sikit lah sebab pasar kan. Kalau kat Malaysia ni payah dah nak jumpa. Mungkin tak ada pun pasar yang lecoh macam ni. Ini biasa lah tempat. Ada. Oh Boleh tempenya. Tempe nangka. Oh apa anda. Tengok benda yang unik. Ni sengkuang ke apa? Buah bit. Ha? Buah bit. Beetroot. Belut kan? Buat jus kan? Untuk kesihatan kan? Obat itu. Ya, bos. Berapa sini? 25. RM25,000 1 kilo. RM5,000 1 kilo bos. Terus RM9,000. Yang ni buah ni biasa buat jus untuk kesihatan biasa. Ikan-ikan kat mana abang? Ikan-ikan kat mana? Ikan dalam sama. Oh dalam sana. Lecak ni tengok ni. Macam mari paya boh, macam nak kita takak. Nak kita takak ikan haruan ni. Boh, tak boh. Susah boh nak basuh kaki lagi ni. Wah. Memang insah boh, tapi kalau kita tak mari kita tak tahu boh. Tengok. Itulah mencabar ni untuk kita tak biasa ni. Nanti boleh basuh mana kaki bang? Ada kan? Mari sini boleh pakai basuh buk boh. Insah boh, insah. Insah ngejuk boh masuk basuh ni boh. Baik, saya pakai selipar. Nak pakai kasut dia memang pakai tak masuk dah. Sini boleh bang? Masuk sini apa? Tak sanggup nak redah tu. Nak redah paya tu, paya bakar depan tu. Cabai hijau 85 bu. Jadi kalau awak-awak nak mari ke Batam dan nak merasai suasana ni, boleh jumpa dengan abang Babil kita. Abang Babil kita boleh bawa awak. Dia memang duduk di sini dan orang yang paling boleh dipercayai di Pulau Batam ni. Sebab itulah dia ditugaskan untuk jaga saya sepanjang saya berada di sini.
Itulah bang. Kita tengok-tengok je Bang, apa ni? Japan. Japan. Japan Apa ni panggil jambu batu ke? Labu siam. Labu siam panggil sini. Hitam saya lah Pak, 6,000. Terima kasih bang. Tengok ni bang. Jualan tengah-tengah pasar je ni. Tengah-tengah pasar saja. Tapi kalau tengok dalam keadaan pasar ni, sebenarnya tak perlu takut mana. Cuma kena bezakan lah. Sebab dalam ramai-ramai ni bukan semuanya okey. Ada juga yang kat mana-mana tempat pun gitu boh. Mesti ada yang iyalah pencuri, pencopet dan sebagainya lah. Jadi kena hati-hati. Sebab tu abang barber kita ni temankan saya ini. Lihat soal langsung menggantung bangun dong. Lihat nilaimu. Kamu harus coba doa. Belajar pakai doa. Benar-benar gampang banget. Foto soal doa langsung dapat langkah-langkah penyelesaian lengkap. Lebih gampang dari kita menguasai cara mengerjakan. Dapatkan jadi bagus dengan mudah. Sekarang buka doa. Langsung balikan hasil nilaimu. Gratis loh. 30 apa? 30,000. 30,000. 1 kilo. 4. Tak sampai 30,000. Berapa sekilo? Ha? Mana? 120. 120. Oh, 120,000. Kilo. 120,000 duit Malaysia dalam berapa je kan? RM30. Ha? RM30. RM20. Oh. RM30 berapa sekarang? 4,000. 4,000. Lebih kurang kan? RM10 kan? Dulu kan? Ya, sekitar RM35. RM35 boh. Boleh tahan kau harga dia. Boleh tahan. Terima kasih bang. Ya, sama bang. Jom kita masuk pasar basah pula. Sebab pasar sayur tu sama je. Benda yang sama je jual. Ni ayam. RM25,000 kilo. Mau orang beli dah pasar ni bang. Masuk dalam pasar Batam. Sini lah bahaya beg duit apa semua kan. Kena jaga-jaga. Bukan kita buruk sangka pada orang, tapi untuk keselamatan jaga-jaga. Ikan semua ikan. RM15,000 kilo. RM1,000 RM4 saja. RM4 sekilo bah. Ini RM30,000 Sardin. Sardin ni Pulau Ayang. Kita tengok saja bang. Boleh. Saya daripada Malaysia mau tengok ikan-ikan sini. Ikan air berapa sekilo bang? 30. 30. Duit Malaysia berapa? Malaysia berarti RM10 tu. Ha. RM10 lah. Ha? RM10 lah, Pak. RM10 juga. Oh, lebih kurang kan kat sana ah. Balik. Sibuk bang? Enggak di sana. Kenapa bang? Oh, sempit. Hanya sempit bang. Masuk sini sekejap. 40, 30, 40. Ikan sekor-sekor buat bawah ikan sini. Ikan sekor RM45,000. Bagi 4 boleh, bagi RM4,000 boleh harga Malaysia bawah. Ikan seluar ayam tu. Sading. Ha? Sading kan? Sekor ah. Ikan daripada mana bang? Oh. Di sini pulau lah. Jadi ikan sekor lah. Tengok bawah. Banjir bawah. Banjir bawah. Sejuk air bawah. Kaki. Jaga. Oh, sibuk bawah. Hei. Sempit sangat jalannya. Ramai orang main beli ikan sini. RM18,000. Bagi RM4,000 boleh harga duit Malaysia. Ikan air semua.
Suka-suka bang. Oh, abang tu jaga ikan. Sesak bawah sini. Sesak. Faham? Okay guys, kita tahu kita ambil video. Ikan-ikan bos. Oh, kaya. Apa tadi? Sebelah sini bos, lah depan sana sama je sebab sesak orang. Orang sesak. Pasal apa orang? Ni Malaysia, waktu Malaysia pun jam berapa? 9:30 pagi waktu Malaysia. Kalau di Indo 8:30 ni. Dia lewat sejam kat Batam ni lah. Belajar lagi. Keluar apa? Boleh tengok dah sikit banyak pasar di Indo ni. Kalau awak nak merasai sendiri suasana ni, boleh datang sini lah. Suasana rare pun. Suasana rare. Pasar yang rare. Ya? Yeah? Terus aja ni lapar. Mana? Sini Dia bawah ni masuk pasar kayu balik. Tegas semua. Sayur segar. Abang bapa kita bagi tahu ni semua sayur-sayur segar. Yang dipetik. Dia petik pukul semalam. Yang hari ni jual. Petik kemarin, hari ni jual bos. Sini ada kebun sayur ke bang? Kebun sayur ada. Banyak juga di Pulau Batam ni. Ke import daripada luar? Ada import dari luar, ada yang ditanam di sini katanya abang bapa. Saya kalau duduk seminggu sini memang semua tempat saya pergi tengok. Dekat peternakan ke, dekat orang tanam pokok-pokok sayur-sayuran ke. Tapi semalam tanya, kata tak macam ada tempat sini. Jadi kalau kalian besar sayur-sayur ni bagi daripada luar. Abang kita dah tengok dah sikit banyak pasar ni. Lebih kurang je semua tempat sama je. Semua ada pasar basah dan pasar sayur-sayuran. Sama je. Malaysia pun ada kat dua-dua benda ni pasar. Sana mana bang? Mana ada buah tu? Pasar buah kat depan tu. Ini jalan kapal sikit. Apa cari? Ya. Ni ulang-ulangan. Ni buah-buah tu. Buah-buah sana. Jaga dia, ha? Dah habis dah bang, kan? So, buat pasal ni. Anggur 15. Anggur kasama 5.000 kasama. Tempat pasal ni semua sempat sesak bang. Ramai ni orang main pasal. 13 salah dah hari 2. Ini Hari 13 salah 13. Ini bandar. Barang bandar bang. Bandar ada pun.
Tengok orang pakai kasubuk tu main pasar bang. Tak tahu lecah semua. Jadi gitulah awak-awak. Kita dah tengok dah sikit banyak. Jadi saya pun dah breakfast lagi. Nak ajak abang baba kita pergi makan-makan dululah. Tengok kedai mana yang rare-rare sikit. Kita pergi tengok lah. Dekat Pulau Batang ni. Jadi beres apa? Ni semua baju-baju pakaian je. Benda biasa je. Beres boy. Beres. Lebih ngeri lagi. Ni saya nak ajak abang baba kita pergi minum air. Minum pagi lah. Tapi di tempat yang rare. Tempat yang mungkin di Indonesia ni yang klasik ataupun yang kat Malaysia tak ada. Kata dia lah. Tengoklah macam mana. Beres boh. Siang baba batuk masuk dalam pasar. Pusing. Ni je kedai kita jumpa bawah. Kedai roti canai bersama dengan abang babil kita. Sebab kedai-kedai lain tu macam biasa-biasa je. Tapi yang unik awak tengok ada makanan non halal. Sini biasa bang. Biasa satu bumbung non halal biasa. Tapi tak campur-campur kan. Tak campur. Ada masalah. Kat Malaysia tak boleh. Malaysia tak boleh? Tak boleh. Kalau ada memang kita tak masuk. Sini memang semua macam tu lah. Kita makan roti saja, roti canai saja dengan air cappuccino. Yang ni RM3 je, RM3. Tak sampai lah. Tak sampai RM3 Duit Malaysia tak sampai RM3. Yang ni dalam berapa bang? Ini RM5? tak lah. Tak sampai. Tak sampai mana. Tak sampai pun kan. Jadi baik abang kita nak makan lah ni. Kita cuba cari sebenarnya makanan yang rare-rare tu. Tapi mungkin dah lewat ni. Dah mungkin tak jumpa siapa lagi. Tak apalah, kita makan je lah apa yang ada. Beres boh. Okey boh, kita nak balik dah. Selamat tinggal Pulau Batam. Kalau ada rezeki kita sampai lagi. Banyak benda yang kita tak shoot lagi boh. InsyaAllah lepas ni kita datang balik, kita shoot. Dah pemandangan.